Kalau saya bagi dua pilihan, Samsung Galaxy Z Fold 8 atau Z Fold 8 Ultra, agak-agak korang pilih yang mana? Samsung dah boleh buat pre-order dua phone lipat ni dengan harga bermula RM7,299. Dua-dua dikuasakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, RAM sehingga 16GB, storage sehingga 1TB dan menyokong 45W fast charge. Tapi, yang paling menarik, kali ini Samsung ubah pengalaman guna phone lipat. Untuk Galaxy Z Fold 8, skrin luar dia 5.5 inch dan bila dibuka terus jadi 7.6 inch dengan nisbah 4:3. Rasa macam pegang mini tablet. Nak tengok Netflix, edit dokumen atau multitasking memang lebih puas. Kalau tu masih tak cukup, Z Fold 8 Ultra datang lagi ganas. Skrin luar 6.5 inch, skrin dalam 8 inch, kamera utama 200 megapiksel, 50 megapiksel dan 10 megapiksel serta bateri 5000 mAh. Lagi best, kedua-dua model ini terus hadir dengan Android 17 dan One UI 9, siap dengan pelbagai ciri AI baharu. Cuma, bila tengok harga Z Fold 8 Ultra yang hampir RM10,000, memang ramai terus telan air liur. Tapi jangan risau, dekat All Gadget korang boleh dapatkan ansuran. Korang apply dulu, dah lulus, dapat phone, kemudian baru bayar. Sekarang saya nak tanya korang, kalau duit bukan masalah, korang pilih Galaxy Z Fold 8 atau terus belasah Z Fold 8 Ultra?